So dia bagi tahu nak indikator turun, dropshift ataupun downshift lah. Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Roba dalam segmen Vlog Time. Aku berada di atas motor CBR 650 RR. Jadi motor ni menggunakan teknologi e-clutch sama seperti CB650R. Dia punya meter dia semua sama guys, cuma yang ni dia menunduk. Memang tunduk habis lah motor ni. Macam ni memang memang menunduk macam ni lah. Dia ada bagi tahu indikator tu kau kena turunkan gear. Mantap lah motor ni. Berteknologi mampan lah, tiba mampan. Memang futuristik lah. Dia bagi tahu lah kau bila masa kau kena drop gear, bila masa kau kena upshift. Macam kereta lah macam tu kan. Lembut lah dia punya throttle. Dia punya engine dia lembut. Mek 8. Masuk dia kontur lah. Tak payah tarik gas. Drop gear pun sama, payah tarik gas. Apa function gas ni? So inilah dia e-clutch by Honda. Ni dia CB650R. So dia bagi tahu nak indikator turun, dropshift ataupun downshift lah, drop gear. Tapi tak tahu. Dia tak ada bagi tahu upshift. Dia cuma bagi tahu downshift je. Untuk e-clutch ni betul lah kata abang tu, ibarat nasi lemak kau tambah telur mata. Gimbal tapi panas. So inilah dia guys, Honda CB650R e-clutch. Memang sedap. Bunyi pun mantul. Nak kerja dia pun senang. Meter dia aku suka lah, simple macam ni. TFT digital meter, switch, hazard, kita engine. Nak masukkan gear, tak payah tarik clutch pun masa kau nak start jalan. Gempak tak gempak lah motor Honda CB650R ni. Motor ni tak ada tinggi sangat sebab aku 164, 165. Ini dia guys, Honda CB650R e-clutch teknologi di Mat Sedang. Stay safe. Assalamualaikum.